Pada sis yang ada masalah macam ni, saya suggestkan untuk bertindak cepat, berikhtiar dengan Listra. Bagi siapa yang ada masalah PCOS atau lama tak datang bulan, dia punya dinding rahim ni akan menebal disebabkan daripada estrogen yang terlalu tinggi. Dan benda ni lah yang menyebabkan cyst, endometriosis, dan yang paling kita risaukan ialah kanser rahim. So that's why bagi mereka yang ada masalah ni, kena cepat bertindak dan atasi masalah ni sebelum dia jadi lagi teruk. Jadi kalau dengan produk Listra ni, saya suggestkan makan Listra Haba Sauda Plus 2 biji pagi dan malam. Listra Gumuk minum 1 cawan pagi dan malam. Sebabnya Listra Haba Sauda Plus ni dia bersifat antioksidan, anti radang dan juga anti-androgenik. Yang mana wanita dengan PCOS ni androgen dia terlalu tinggi yang boleh mengganggu keseimbangan hormon. Lepas tu Listra Gumuk ni pula dia ada kandungan canola oil. Canola oil ni boleh mengurangkan cystic follicle, iaitu telur-telur yang tak matang lah. Dia bantu juga untuk seimbangkan hormon estrogen dan juga progesteron sebab dia ada sumber vitamin D. Macam mana nak dapatkan dua produk ni? You all boleh join saya punya live sebab boleh dapat harga lagi murah dan macam-macam offer lain. Atau boleh terus je pergi dekat showcase dekat profile TT ni. Okay?